Kita semua pernah luka kan? Tapi bayangkan satu luka yang tak nak sembuh. Bukan untuk beberapa hari, tapi berbulan-bulan, malah mungkin bertahun-tahun. Hari ini, kita nak kupas satu isu yang sangat serius, iaitu ulcer kaki kronik. Percayalah, ini jauh lebih rumit daripada sekadar luka biasa. Okey, tengok nombor ni. Lebih 5%. Mungkin nampak macam sikit kan? Tapi ini adalah realiti yang dihadapi oleh warga emas kita yang berumur lebih 80 tahun. Ramai sangat di antara mereka yang bergelut dengan masalah ni. Dan dalam dunia yang populasinya semakin menua, nombor ni bukan lagi statistik. Ia satu amaran. Jadi apa benda sebenarnya ulcer kaki kronik ni? Lupakanlah cala-cala biasa tu. Kita tengah cakap pasal luka yang dalam, yang tembus semua lapisan kulit. Dan degilnya tu, bayangkan, walaupun dah bagi rawatan paling bagus, lepas 3 bulan, luka tu masih ternganga. Kadang-kadang, setahun pun belum tentu sembuh sepenuhnya. Tapi kesannya bukan setakat pada kulit je tau. Benda ni, dia boleh rampas kualiti hidup kita. Cuba bayangkan, sakit yang tak henti-henti sampai tidur malam pun tak lena. Nak bergerak pun jadi payah. Lepas tu, fikir pasal bil perubatan yang makin melambung. Lama-kelamaan, ramai yang rasa terasing, terperangkap dalam kitaran sakit. Hidup boleh berubah 180 darjah. Serius? Okey, kita dah nampak betapa seriusnya keadaan ni. Sekarang, jom kita main detektif sikit. Siapa sebenarnya dalang di sebalik luka yang degil sangat ni? Dan kalau kita tengok pecahan puncanya, wah, memang ketara gila. 70%. Bayangkan, 7 daripada 10 kes, puncanya datang dari satu masalah utama, kegagalan salur darah vena kita. Yang lain-lain macam penyakit arteri tu jauh kat belakang. Jadi jelaskan, kalau kita nak faham isu ni, kita kena mula dengan vena. Baiklah, jom kita bedah siasat dalang nombor 1 ni. Macam mana salur vena boleh menyebabkan kerosakan yang begitu teruk? Inilah dia yang kita panggil ulcer vena. Cuba bayangkan salur vena kat kaki kita ni macam highway sehala. Sepanjang highway tu ada banyak pintu tol kecil. Pintu ni sebenarnya injap. Tugas dia pastikan darah jalan sehala je, terus ke jantung. Tapi bila ada masalah insufisiensi vena, pintu-pintu ni rosak. Apa jadi? Darah patah balik, berkumpul macam traffic jam yang teruk. Tekanan tinggi ni tolak cecair keluar dari salur darah masuk ke tisu sekeliling. Akhirnya kulit kat situ tak tahan dan boom, terbentuklah ulcer. Alright, settle bab vena. Sekarang, kita tengok pula dalang nombor 2. Kali ni, kita tak cakap pasal highway. Kita cakap pasal sistem paip yang lain, iaitu arteri. Kalau tadi masalah traffic jam, ulcer arteri ni pula lebih macam masalah hos air yang tersepit. Arteri ni kan tugas dia hantar darah penuh oksigen ke seluruh badan. Tapi bila dia tersumbat, aliran darah pun tersekat. Tisu-tisu kat hujung sana tak dapat makanan, tak dapat oksigen dan mula mati. Hasilnya, satu ulcer yang nampak macam ditebuk dan selalunya ia jadi dengan sangat cepat. Dan dalang kita yang ketiga, yang ni memang satu ribut sempurna terutamanya untuk pesakit kencing manis. Kenapa ribut sempurna? Sebab ada 2 benda jadi serentak. Pertama, saraf rosak. Ini buatkan kaki jadi kebas, sampaikan kalau terpijak paku pun mungkin tak perasan. Kedua, aliran darah pun selalunya dah tak elok sebab arteri pun ada masalah. Jadi, cuba bayangkan, ada kecederaan yang kita tak sedar dan pada masa yang sama, badan tak cukup bekalan untuk baiki luka tu. Memang kombinasi yang sangat-sangat bahaya. Okey, kita dah ada 3 suspek utama. Sekarang, jom kita pakai kod makmal pula dan tengok macam mana doktor buat kerja-kerja penyiasatan untuk sahkan siapa dalang sebenar. Proses siasatan ni selalunya mula dengan soal siasat. Doktor akan tanya, sakitnya macam mana? Ada penyakit lain tak? Macam itulah. Ini langkah pertama, kumpul maklumat. Lepas tu, barulah mata detektif digunakan. Doktor akan periksa luka tu, tengok kulit sekeliling, cari apa-apa clue. Dan akhirnya, barulah keluar alat canggih. Guna teknologi untuk ukur aliran darah, cari bukti yang paling kukuh. Dan inilah bahagian paling menarik dalam kerja detektif ni. Bezakan clue. Contohnya, ulcer vena ni selalunya ada kat bahagian dalam buku lali. Rasa dia lengur-lengur, kulit pun bengkak. Tapi, ulcer arteri pula, dia suka muncul kat jari kaki atau tumit. Sakitnya tajam, mencucuk dan rupa dia tu macam lubang kena tebuk. Nampak tak? Setiap clue fizikal ni cerita kisah yang berbeza tentang apa yang tak kena kat dalam tu. Salah satu alat siasatan paling penting dipanggil ABPI. Bunyi masa canggih, tapi konsep dia sebenarnya simple tapi genius. Doktor cuma bandingkan tekanan darah kat buku lali dengan tekanan darah kat lengan. Dari situ, dia dapat satu nombor, satu nisbah.
Dan nombor inilah yang jadi bukti paling kuat sama ada aliran darah ke kaki tu okey atau memang sah ada masalah hos tersepit yang kita kena selesaikan. Okey, dalang dah kantoi. Siasatan dah selesai. Sekarang, masanya untuk tutup kes. Jom kita tengok macam mana rawatan yang betul-betul disasarkan terus kepada puncanya. Dan inilah kunci paling penting. Rawatan ni bukan macam beli baju, tak ada satu saiz untuk semua. Kalau puncanya, vena, rawatannya ialah mampatan. Kita picit darah tu naik balik ke atas. Kalau puncanya arteri tersumbat, kita kena bersihkan paip tu. Mungkin kena buat pembedahan. Dan kalau sebab kencing manis pula, fokus utama ialah kurangkan apa-apa tekanan pada luka. Lain punca, lainlah cara selesaikan dia. Petikan ni merumuskan segalanya. Falsafah rawatan ni mudah je. Jangan cuma rawat luka. Kita kena rawat punca luka tu. Kita bukan setakat letak plaster, tapi kita kena baiki sistem perpaipan yang rosak, sama ada pintu tol yang rosak atau hos yang tersumbat. Bila kita betulkan akar masalah, barulah kita boleh harapkan luka tu sembuh betul-betul dan tak datang balik. Tapi, kita kena jujur kat sini. Walaupun dah ada rawatan terbaik, ulcer ni memang terkenal degil. Dia suka datang balik. Jadi prognosis untuk jangka masa panjang tu boleh jadi satu cabaran besar. Dan sebab itulah apa yang kita akan bincangkan lepas ni adalah bahagian yang paling penting. Jadi, daripada fikir pasal rawatan je, jom kita beralih kepada senjata kita yang paling power, pencegahan. Macam mana kita nak pastikan benda ni tak jadi langsung? So, apa action plan kita? Nombor 1, jadi detektif untuk diri sendiri. Kenal pasti apa risiko anda. Ada kencing manis, darah tinggi, masalah vena. Nombor 2, tolonglah jangan ponteng check up dengan doktor. Nombor 3, kalau ada penyakit, uruskan betul-betul. Dan yang terakhir, benda-benda asas yang kita selalu dengar tapi kadang-kadang buat tak tahu, banyakkan bergerak dan kalau merokok, tolonglah berhenti. Setiap satu langkah ni ibarat pelaburan untuk kesihatan kaki kita pada masa depan. Dan ini membawa kita kepada soalan terakhir untuk kita fikirkan sama-sama. Kita tahu populasi dunia makin menua. Jadi, apa agaknya satu langkah paling mustahak yang kita semua boleh ambil, tak kira sebagai individu ataupun sebagai satu masyarakat, untuk elakkan luka yang boleh ubah hidup ni daripada jadi makin berleluasa? Cuba renungkan. Terima kasih kerana sudi mendengar kupasan saya kali ini.